Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jutaan apresiasi saya titipkan buat nakhoda pengurusi majlis, barisan panel hakim yang menjunjung mahkota keadilan, penjaga masa yang berpegang teguh pada prinsip al-as seterusnya. Hadirin maya, pewaris bangsa negara Malaysia. Andai bumi ini mampu berbicara, barangkali tanah bertuah ini sedang menangis. Menangis bukan kerana runtuhnya gunung ganang, bukan juga kerana keringnya air lautan, tetapi kerana anak bangsanya semakin lupa akar yang selama ini menjadi tunjang kekuatan negara. Maka berdirinya saya di sini bukan untuk mengisi kekosongan waktu, apatah lagi melontar kata tanpa makna. Hari ini, saya ingin mengajak anda berbicara dari hati ke hati agar segala persepsi dan interpretasi yang ada di dalam diri kita tinggalkan sepi. Cukuplah peristiwa berdarah 57 tahun yang lalu menjadi ibrah kepada seluruh penduduk di muka bumi bertuah ini. Hanya kerana persepsi dan provokasi, hilang segala toleransi, musnah segala akal dan budi. Namun percayalah, nukilan demi nukilan sejarah yang tercipta ini sebenarnya telah memahatkan sebuah seruan perpaduan yang penuh dengan hikmahnya. Persoalannya, apakah yang mampu menjadi tunjang kepada pembinaan sebuah negara bangsa yang utuh? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan rukun negara. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang menitir di bibir setiap kali perhimpunan sekolah, tetapi merupakan roh yang menghidupkan semangat perpaduan dalam jiwa setiap anak watan. Hadirin yang saya hormati, indikator saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, akar kepada pembentukan sebuah negara bangsa. Setinggi mana pun ilmu seseorang, seluas mana pun pengaruhnya, jika tiada pegangan kepada Tuhan, maka hilanglah arah tujuan kehidupannya. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita mengenal erti amanah, menghargai nilai kejujuran dan menolak segala bentuk kebencian. Benarlah kata pujangga, pokok yang kukuh berdiri kerana akarnya, bangsa yang teguh berdiri kerana akhlaknya. Apabila setiap rakyat menjadikan nilai ketuhanan sebagai panduan, maka rasuah dapat dijauhi, fitnah dapat dibendung dan permusuhan dapat dielakkan. Inilah asas yang diperlukan dalam usaha bersama membina negara bangsa yang aman, harmoni dan diberkati. Sidang hadirin yang saya muliakan, jika prinsip utama menjadi akar yang membentuk jiwa manusia, maka prinsip seterusnya menjadi benteng yang mempertahankan keharmonian sebuah negara. Itulah keluhuran perlembagaan, tiang seri yang memelihara kestabilan negara. Perlembagaan bukan sekadar helaian yang dipenuhi tulisan, tetapi merupakan payung yang menaungi seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama maupun budaya. Di sinilah lahirnya keadilan, di sinilah terpeliharanya hak, dan di sinilah tercalinnya keharmonian. Mampukah sebuah negara berdiri megah sekiranya rakyat sendiri enggan menghormati undang-undang? Sudah tentu tidak. Bak kata peribahasa, ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Rakyat yang menjunjung perlembagaan lah rakyat yang memahami batas kebebasan, menghormati hak orang lain dan sentiasa mengutamakan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri. Inilah kekuatan sebenar sebuah negara bangsa. Dewan Sidang yang bervisi. Setelah jiwa dibentuk dengan nilai ketuhanan dan negara diperkukuhkan dengan undang-undang, masih ada satu elemen menjadi cerminan sebenar bangsa, iaitu adab dan akhlak. Maka lahirlah prinsip kesopanan dan kesusilaan, mahkota kepada kepribadian rakyat Malaysia. Dahulu, negara kita dikenali kerana kelembutan budi bahasa dan kemuliaan akhlaknya. Namun hari ini, lidah semakin tajam, jari semakin pantas. Belum sempat mencari kebenaran, fitnah sudah bertebangan. Belum sempat menyelidik, cacian sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan satu ucapan yang santun
mampu menyejukkan hati. Satu senyuman mampu merapatkan jurang perbezaan, dan satu perbuatan yang beradab mampu menyatukan sebuah masyarakat. Benarlah pepatah Melayu, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh itu, marilah kita mengangkat semula budaya berbudi bahasa agar perpaduan terus mekar dan negara bangsa terus lestari. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sesungguhnya membina negara bangsa bukanlah tugas seorang pemimpin semata-mata, bukan juga tanggungjawab sebelah pihak sahaja. Sebaliknya, ia merupakan amanah yang dipikul oleh setiap rakyat Malaysia. Selagi rukun negara terus dihayati, selagi itulah perpaduan akan menjadi nadi negara. Selagi perpaduan terus subur, selagi itulah Malaysia akan terus berdiri megah di persada dunia. Akhir bicara, izinkan saya kembali kepada persoalan yang saya tinggalkan di awal ucapan tadi. Andai bumi ini mampu berbicara, pasti bumi bertuah ini tidak lagi menangis. Sebaliknya, bumi ini akan tersenyum bangga kerana masih memiliki anak bangsa yang menjadikan rukun negara sebagai pedoman, perpaduan sebagai kekuatan, dan negara bangsa sebagai perjuangan. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Ayuh kita hayati rukun negara sebagai pedoman, semai perpaduan sebagai ikatan, bina negara bangsa sebagai warisan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.